Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, hari ni bukan nak pergi kerja. Hari ni aku ambil cuti, nak pergi ride kejap. Ini hari Sabtu, 5 hari bulan 4. Masih beraya lagi. Cuma hari ni kita lari sikit, pergi ride kejap. Dah lama tak naik genting. Planningnya genting lah. Aku dengan Najahan akan tunggu dekat tol Sungai Besi. Planningnya lah. Tapi tak tahulah kan, hujan ke apa ke, patah balik lah gamak kan. Lama tak bawa motor ni. Motor ni rantai dah berkarat dah. Aduh, nak tukar rantai kejap lagi. Tengok macam mana. Mungkin video kali ni ataupun ride kali ni memang aku tak cakap banyak lah. Lebih kepada layan lagu, layan alaman. Aduh, glove ni tak habis break in lagi. Aduh. Baru pakai berapa kali je, tak sempat. Awak slow sangat ni. Hopefully tak jam lah. Hopefully ke arah tak jam. So tak jam lah. Air traffic light tak ada. Alamak, macam mana ni. Nasib baik tak banyak kereta. Oh, lama tak dengar parallel twin. Sedap. Planningnya nak gerak 7.30. Sekarang 8 suku dah. Sebab member aku tu dia terlajak pula. Aduh. Tak ada rushing pun. Kita ride santai je, InsyaAllah. InsyaAllah santai. Alright, kita berhenti dekat Petronas sekejap lagi. Kita tunggu Najahan dekat Petronas lah. Nampak gaya tak jam hari ni, Alhamdulillah. Esok mungkin jam lah. Sebab esok orang balik kampung kan, balik daripada kampung. Mungkin, maybe, tak pasti. Lama tak bawa motor ni, menunduk ni. Motor ni tak ada tunduk mana. Tapi untuk aku yang sudah lama pakai Kapcai, tunduk kat lah. Sebab aku dah turunkan apa, dah turunkan fork depan kan. Lagi toilet sebenarnya. Oh, toilet sana. A few moments later. Najahan in the house. Najahan in the house. Alright, kita berhenti kat BHP Gombak dulu.
abang ni tadi dia tanya aku, berapa tak speed motor ni? Aku cakap 109 boleh lah kan. 109 cukup lah kan, nak gimana kan. Sampai Gombak. Hopefully tak ada roadblock, tak ada polis, tak ada JPJ lah. Aku Samira ada, tapi Samira ni macam ni lah. No plate semua okey, cuma exhaust lah. Aku risau exhaust ni dia so Sita nanti kena bawa exhaust original pula kan. Problem. Hopefully lah tak ada. Lajah ada kat belakang. Macam nak hujan lah. Cemurung pula. Ni ada rela ni, risau pula tu. Okay, nice. Tak ada. Alhamdulillah. Tak ada guys. Kita pergi BHP dulu. Ni ramai yang beraya lagi, so tak banyak motor lah tak silap. Kalau tak silap rasanya tak banyak motor saja. Motor besar dah ada. CB Auto 50R solo ride ke bang? Ha? Tak ada ramai. Tak ada ramai sangat. Okay. Genting. Berhenti dekat papan tanda Genting Highland tu. Berhenti dekat papan tanda Genting Highland tu. Yang tempat nak ambil gambar lah. Kan bila kita nak Genting kan, yang kau terlepas dulu, yang ada Genting Highland tu, yang ada papan tanda Genting Highland tu, yang kat belah kiri tu. So bila kau naik Genting nanti, so slow lah naik kiri, sebab dia dekat je naik tu. Tu je lah. Terus lah. Okey tak? Yalah, aku pun slow tadi. Aku tunggu kau. Tapi kita jumpa kat sana lah kalau kau nak slow.